Okey, dalam video ni kita nak tengok contoh soalan yang dia boleh tanyalah dalam topik subtopik induction. Okey, ataupun aruhan. So, Raja menunjukkan satu generator penyana. Okey, so macam mana kita tahu dia penyana? Satu sebab dia dah cakap lah. Satu lagi sebab tak ada bekalan kuasa. So, dia kata satu complete rotation setiap kali dia putar. Okey, penuh, lengkap, 0.5 saat. Okay. So dia suruh kita lakarkan graf. Lepas tu labelkan graf tu dengan huruf P. Okay. Cerita dia macam ni First kali korang kena decide. Sebab kita ada dua jenis yang kita boleh lukis. Satu macam ni. Ini kalau dia arus ulang alik. Satu lagi macam ni. Kalau dia arus terus. So macam mana nak tahu? Alternating ke atau direct current? Tengoklah rupa dia. Jadi kat sini kita nampak, oh ada benda ni. So ni apa ni? Ni adalah slip ring. Slip ring ataupun gelang gelincir. So gelang gelincir menunjukkan dia adalah AC ataupun arus ulang alik. So kalau arus ulang alik, graf dia mesti macam ni. Okay. So dari situ kita buatlah. Okay. Bila kita nak buat tu, satu lagi kita kena decide adalah macam mana nak lukis benda tu. So kita kena faham, dekat sini dia dah cakap siap-siap satu putaran 0.5 saat. So maksudnya bila korang lukis tu, kita kena lukis macam ni. Tengok Sekejap. Okay, salah. Okay, ini adalah satu putaran penuh. Ingat, kalaulah satu putaran, dia ada separuh dekat atas, separuh ke atas. Separuh ke atas, separuh ke bawah. Tapi, dia kata 0.5 saat. So, maksudnya graf korang kena macam ni. Jadi, kalau ada siapa-siapa yang contohlah, pergi lukis besar. Okay, ataupun lukis dia lebar macam ni. Ni salah. Kenapa salah? Sebab ni bukan 0.5 saat, satu putaran. Okay. Jadi, untuk lukis benda ni, kita tahu satu putaran tu sampai 0.5. Jadi, dia kena ada separuh dekat atas, separuh dekat bawah. Dalam masa 0.5 saat. Macam ni. Okay. Tapi tak habislah sebab dia dah bagi dalam satu saat. Jadi, kita habiskanlah macam ni. Lebih kurang. Sekejap. Elok sikit. Okay. Satu saat. So, kita kena lukis. Korang pakai pensel kan? Senang sikit macam ni. Okay, jadi kenapa? Sebab dia macam ni, satu putaran, macam ni rupa dia. So, kalau dah satu putaran tu 0.5, lukis sampai 0.5 je lah. Okay, jadi dekat sini, ini adalah kita punya graf. Tapi cikgu nak lukis, rendah sikit. Bolehlah macam ni. Right, sekarang kita tengok soalan seterusnya. Dalam paksi yang sama, maksudnya dalam dekat atas ni juga. Okay. Ni sebenarnya DA bukan DB. DA lah. Lakarkan voltan melawan masa jika kita putarkan dengan kelajuan yang lebih tinggi. If we make the generator coil turn faster. Maksudnya benda ni pusing lagi laju. Tadi ini adalah kelajuan asal. Graf dia macam ni. So kalau kita buat lagi laju apa jadi? So ingat bila dia lagi laju dia potong lagi rate of cutting dia lagi banyak. So kalau rate of cutting dia lagi banyak maksudnya voltan dia pun lagi tinggi. So kalau voltan dia lagi tinggi kita kena lukis dia lagi atas lah. Macam ni. Kan? Tapi tak lengkap. Kenapa tak lengkap? Okay, first. Cikgu ulang. Kenapa kita kena buat dia lagi tinggi? Sebab bila dia kata lagi laju, maksudnya cutting dia, rate of cutting dia lagi banyak. Kan? So, bila rate of cutting lagi banyak, voltan yang terhasil lagi tinggi. Macam ni. Tapi, kenapa ni salah? Sebab, bila lagi laju, maksudnya dalam masa 0.5 saat, tadi 0.5 saat tu satu putaran. Tapi bila lagi laju, maksudnya satu putaran ambil masa lagi pendek. Jadi mungkin 0.5 saat tu, instead of satu je putaran, kita boleh dapat lebih. Macam ni. Okay. Jadi dekat sini sebenarnya ada dua benda yang korang kena ubah berbanding dengan gambar asal. Pertama, korang kena buat voltan dia lagi tinggi. Lepas tu korang kena buat dia lagi rapat. Maksudnya frekuensi dia lagi tinggi ataupun tempoh dia lagi pendek. Jadi cara nak lukis dia, yang ni dia bebas. Bebas maksudnya sebab dia tak cakap berapa tempoh masa, dia just kata lagi laju. Jadi korang hanya perlu lukis lagi rapat daripada tadi lah. Asalkan lagi banyak jumlah putaran dalam tempoh satu saat berbanding dua tadi. Okay. So pertama voltan dia lagi tinggi. Sebab apa? Cutting dia lagi banyak. Lepas tu dia kata laju. So bila laju maksudnya masa yang diambil lebih pendek. Jadi kita buat lukisan dia lebih rapat. So ini adalah cara nak jawab soalan ini. Okay.
Jom kita tengok yang seterusnya. Ini adalah satu dynamo. So soalan tanya, kenapa dynamo boleh menyebabkan lampu basikal menyala bila basikal dikayuh? So kalau korang tak tahu, dynamo ni apa benda? Nanti korang Google gambar. Dynamo tu yang orang letak dekat basikal lama. Kan basikal yang lama tu, yang tayar besar tu, basikal lama tu, dia kalau kita kayuh, lampu akan menyala. Jadi soalan ni tanya kenapa. Tapi kat sini cikgu dah bagi jawapan siap-siap. Kenapa dia boleh menyala? Reason dia adalah bila kita kayuh basikal, antara tayar basikal dengan tombol dynamo tu ada geseran. Okay. So sekarang ni kiranya kan. Ni tayar. So bila tayar ni berputar, dia akan menyebabkan benda ni berpusing juga. Jadi bila basikal dikayuh, when the bicycle is pedal, there is a friction between the tire and also the dynamo knob. So benda ni akan berpusing. So bila dia berpusing, magnet dalam ni akan berpusing sekali. Nampak? Kan? So bila magnet berpusing, maksudnya ada perubahan medan magnet. So bila ada perubahan medan magnet adalah cutting. So gegelung ni akan potong magnet tu, EMF akan diarahkan. So bila ada EMF induce ataupun DC diarahkan, arus aruhan akan mengalir menyebabkan mantul menyala. The induced current akan flow menyebabkan bulb tu light up. Okey, macam itulah ceritanya kenapa benda ni boleh terjadi. Jadi walaupun dalam soalan dia bagi korang situasi lain, konsep dia lebih kurang sama. Okey, kalau korang tahu itu adalah aruhan, walaupun macam lama apa benda ni tak pernah dengar, tak apa. Try je, cakap je pasal ada pemotongan garisan medan magnet, lepas tu diaruhkan arus aruhan dengan syarat benda tu aruhan lah. Okey, jadi walaupun korang tak pasti nak terangkan macam mana, first time nampak situasi tu, tengok aruhan ke bukan? Kalau aruhan, biasanya keyword dia lebih kurang sama walaupun spesifik dia berbeza sikit. Okay. So, soalan dia boleh tanya pasal penjana. Okay. Ubah soal dia boleh tanya pasal penjana. Tapi kat sini kita tengok contoh soalan dynamo lah. Okay. Tapi lebih kurang sama lah dengan penjana pun. So, kalaulah dynamo tu kita nak lampu dia lagi terang, apa yang kita boleh buat? Pertama sekali, magnet dia mesti lagi kuat. Stronger magnetic field. Kenapa? Sebab bila garisan medan magnet tu lagi banyak cutting. So, kadar pemotongan flux magnet bertambah. Okay, the rate of cutting of flux magnet increase. Macam kita belajar dalam hukum Faraday. Tambahkan bilangan lilitan gegelung ataupun increase the number of turns of the coil sebab lagi banyak lilitan, lagi banyak pemotongan. Sebab pemotongan tu berlaku dekat lilitan. Okay, lepas tu gegelung yang kita pakai tu pakailah rintangan rendah ataupun kuprum lah, senang cerita. Kenapa? Sebab bila kuprum, rintangan rendah, lower resistance, jadi arus pun boleh mengalir lebih besar. Okay, lepas tu kita guna wire yang tebal ataupun diameter yang lebih besar, sama reason dia. So, ini sebenarnya daripada bab 3. Ni sebenarnya daripada bab 3. Kan, pasal resistance tu. Dan diameter tombol lebih besar meningkatkan kadar putaran magnet. Konsep dia macam ni. Sekarang cikgu tanya, korang cuba bayangkan. Uh, korang bayangkan basikal. Basikal. Ayolah basikal. Kalaulah korang ada basikal yang tayar kecil dengan basikal yang tayar besar, yang mana bila kita kayuh, dia lagi cepat ke depan. Mestilah yang tayar besar kan. Sama lah dengan benda ni. Kalau benda ni kecil, dia punya pusing tu tak banyak. Tapi kalau benda ni besar, sekali pusing tu dia pusing banyak. Jadi, sebab itulah kita perlukan tombol. Tombol tu yang kat atas, yang sentuh dengan tayar tu, yang kita kata pasal apa? Geseran antara tayar basikal dengan tombol dynamo tu kan. Yang atas tu lah. So, diameter tombol yang lebih besar akan meningkatkan kadar putaran magnet. Jadi, lagi cepat dia berpusing, lagi banyaklah kadar pemotongan dia. Okay, so macam itulah ceritanya dekat sini. Jadi, apa point semua ni? Point dia adalah, cuba tengok kat sini. Macam contoh elektrik kan. Dekat Malaysia, macam mana kita dapat elektrik? Kita dapat elektrik sebab kita ada apa? Empangan. Kita ada empangan kan. So, sekarang ni macam mana empangan tu function? How does it work? So, apa yang berlaku adalah kita sebenarnya pakai penjana. Nampak kat sini? So apa yang berlaku sorry kat atas tu. Apa yang berlaku adalah kan penjana tu kita kena pusingkan dia kan. Takkanlah nak suruh orang pusing. So macam mana apa yang berlaku adalah air ni gerak. So air ni akan pusingkan turbine. Turbine ni macam yang kipas. Macam korang tahu tak kalau kat kedai kan. Kipas kipas yang dekat kedai yang sedut asap keluar tu, bayangkan macam tu lah. So, apa yang berlaku adalah bila air ni mengalir, dia akan pusingkan turbine. Turbine ni pula sambung dengan generator. Jadi, sekarang ni tak adalah orang yang kena pusing generator. Kita guna air. So, dia pusing penjana ni akan ada pemotongan garisan medan magnet. Cutting of magnetic field dekat sini. So, bila ada cutting, EMF is induced, arus mengalir. So, dia hantar dekat transformer. Transformer kita belajar dalam subtopik seterusnya. Lepas tu, dapatlah elektrik lah.
Macam tu. Jadi itulah poinnya. Itulah function benda ni. Macam tu. Right? So, kita tak habis lagi dekat dalam topik aruhan. Okay, sebab dekat lepas ni kita akan tengok pasal hukum-hukum dia. Kita dah belajar pasal Faraday, tapi kita nak belajar pasal hukum Lenz pula. Lepas tu kita nak belajar pasal petua tangan kanan Fleming. Hari tu kita belajar kiri. So kita nak belajar pasal kanan. Yang itu pun tak habis lagi. Okay, so tak apa. Kita akan tengok benda tu dalam video yang seterusnya. Okay? Right, terima kasih. Assalamualaikum.